Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Hari ini bersama dengan saya Nurul Datin Nakirah binti Ahmad Rasli. Saya pegawai teknologi makanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar. Okey, hari ini saya bawa bersama Dr. Diana, Dr. D ataupun Dr. D ni busy jadi saya ambil curi masa untuk kita minta doktor berkongsi tips kesihatan sempena Ramadan bersama dengan semualah. Okey doktor, sebelum saya bertanya soalan lebih lanjut, doktor perkenalkan diri doktor dulu. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Diana Safra binti Selimih lah. Saya merupakan doktor pakar perubatan kesihatan awam, prawarta lah yang merupakan pegawai epidemiologi bagi Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar. Jadi untuk masa sekarang saya sedang memangku jawatan pegawai kesihatan daerah kerana Dr. Julaidah, pegawai kesihatan daerah kita sedang bercuti atas faktor kesihatan. Jadi sama-samalah kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan dapat kembali bertugas. Okey, soalan saya yang pertama lah doktor. Okey, apa je kaitan kesihatan kita dengan keselamatan makanan? Okey, terima kasih Puan Wada. Jadi apabila kita sebut keselamatan makanan maksudnya makanan yang kita makan mestilah selamat dan bersih daripada sebarang pencemaran, okey. Sama ada dari segi biologi iaitu kuman seperti bakteria ataupun virus, okey, dari segi fizikal dan juga dari segi bahan kimia lah. Jadi pencemaran kepada makanan ini boleh memudaratkan tahap kesihatan kita lah. Okey doktor, seterusnya boleh tak doktor kongsikan kepada kami panduan asas mengekalkan tahap kesihatan kita ni sepanjang bulan Ramadan? Okey, terima kasih Puan Wada. Jadi puasa pada bulan Ramadan ni dapat memberi impact kepada kesihatan kita kerana pemakanan, kemudian kita tidur dan juga aktiviti harian kita mengalami perubahan. Jadi keadaan ni boleh mempengaruhi tahap kesihatan dan juga kecergasan kita lah untuk melakukan aktiviti harian kita. Jadi sebab itulah panduan asas untuk kekalkan kesihatan ketika menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan ni adalah melalui pembudayaan gaya hidup yang sihat lah. Okey, bila tadi doktor cakap pasal budaya hidup sihat. Budaya hidup sihat maksudnya mesti dia ada beberapa tips yang doktor nak kongsikan kepada penonton kita. Okey, apa itu tips pembudayaan hidup sihat? Okey. Seperti yang saya kongsi sebelumnya lah. Jadi pembudayaan gaya hidup sihat ni merangkumi pemakanan dan juga aktiviti harian kita lah. Okey, jadi terdapat beberapa tips yang boleh saya kongsikan. Jadi yang pertama tu tips kekal sihat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tips pemilihan makanan sihat dan juga selamat di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga tips berhenti merokok pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir sekali adalah pemantauan ubat di bulan Ramadan lah. Maksudnya ada 4 tips lah kata ya? Ya, betul. Okey, jadi kalau Puan Wada ingat sesi sebelum ni kita dah ada pegawai sains pemakanan, pegawai fisioterapi dan juga kita punya tuan pegawai daerah Kuala Kangsar sendiri yang membuat perkongsian berkaitan tips kekal sihat dan juga tips pemilihan makanan sihat pada bulan Ramadan. Jadi hari ni mungkin saya boleh tambah sikit lah. Okey. Jadi bila kita bercakap berkaitan dengan makanan, selalunya bulan puasa ni kan Puan Wada, kita nampak banyaklah gerai-gerai baru muncullah pada bulan puasa ni. Jadi kita panggil peniaga bermusim. Okey, jadi saya nak tekankanlah kepada orang awam supaya kita semua ni boleh amalkan perhati dan pilih. Sebelum kita beli dan juga kita boleh mengamalkan juga budaya 3M lah. 3M yang macam kita selalu sekarang sebut membudayakan 3M tu lah doktor ya? Ya betul. Jadi ada 3M lah. Jadi yang pertama sekali tu masak. Kalau kita ingat yang pertama M. M tu adalah masak dengan sempurna. Kemudian A tu asingkan peralatan. Kemudian S tu adalah simpan dengan betul. Kemudian A lagi adalah untuk air dan bahan mentah yang bersih. Dan K tu adalah kebersihan diri lah. Okey, jadi yang kedua, M yang kedua adalah MBC.
Iaitu kita pilihlah produk makanan mesti, kemudian premis makanan best dan juga caterer yang dipercayai, trust my caterer, catering. Kemudian kita boleh mengamalkan kendiri jugalah. Dan juga sebelum berbuka puasa, kita sarankan supaya semua orang boleh mengamalkan lihat, hidu dan juga rasa. Jadi tujuannya apa? Untuk kita kenal makanan yang rosak dan kita boleh mencegahlah keracunan makanan daripada berlaku. Okey, maksudnya doktor tadi kalau MBC tu maksudnya dari segi persijilan lah. Kita pilih produk yang ada persijilan KKM, kita yakin baru kita beli. Okey, seterusnya doktor. Okey, tadi doktor dia cakap pasal keracunan makanan, racun makanan. Mungkin doktor boleh detailkan sikit ataupun kita cerita dekat kita punya penonton ni. Apa dia itu keracunan makanan? Okey, Puan Wada. Jadi keracunan makanan ni adalah penyakit yang disebabkan oleh memakan makanan yang tercemar lah daripada mungkin bakteria, virus ataupun bahan kimia. Jadi antara gejala yang selalu dialami oleh individu yang terkena keracunan makanan ni adalah yang pertama sekali loya, muntah, kemudian pening, sakit perut, dia boleh jadi cirit-birit juga. Kemudian ada juga yang demam lah. Jadi yang bahayanya keracunan makanan ni bolehlah membawa maut. Jadi sekiranya tuan-tuan puan-puan mengalami gejala seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, jadi saya mohonlah untuk segera dapatkan rawatan di klinik berhampiran. Kemudian sedikit pesanan jugalah untuk penonton kita Puan Wada. Jadi marilah kita mulakan bulan Ramadan ini dengan niat dan juga azam yang baiklah. Jadi kita susuli dengan langkah untuk kita berhenti merokok. Ingati 5S dalam nafas baru bermula Ramadan lah. Jadi 5S iaitu yang pertama sisih lah. Jadi kita buang sebarang alat berkaitan rokok, pemetik api, vape, tempat abu rokok. Kemudian kita susun jadual harian supaya tak terikat dengan aktiviti merokok. Kemudian bersihkan, bersihkan ruang kediaman. Sebab asap rokok sebelum ini masih boleh memberi risiko lah kepada keluarga. Dan juga seterusnya kita seragamkan niat dan juga matlamat diri lah. Jadi pastikan orang sekeliling kita tanpa asap rokok lah. Dan sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang di bulan Ramadan lah. Itu yang kita sebut nafas baru Ramadan tu lah. Ya, betul. Kemudian bagi individu yang sakit pula, Wada kan, puasa ni bukanlah penghalang sebenarnya untuk mereka teruskan rawatan mereka. Jadi mungkin perlu pengubahsuaian cara untuk pengambilan ubat mereka ni. Jadi kita nasihatkan supaya mereka ini mendapatkan nasihat daripada doktor lah untuk ubah suai pengambilan ubat mengikut dos yang sesuai lah pada bulan Ramadan. Dan juga kekerapan yang sesuai lah. Jadi ini penting lah sebab kita tidak mahu ada sebarang kesan mudarat yang tidak diingini lah. Jadi dapatkanlah nasihat daripada doktor dan juga ahli farmasi berkaitan pengubahsuaian dos dan juga waktu pengambilan ubat-ubatan lah. Terima kasih doktor. Nampaknya banyak tips Tips tadi first kali pasal makanan, kemudian pasal ubat, kemudian pasal apa tadi doktor, pasal apa lagi tadi? Pasal rokok. Berhenti merokok itu paling penting Kadang-kadang kita nak berhenti merokok tapi susah. Tapi kita ambillah peluang bulan puasa ni kan. Sebab tadi doktor dah banyak kongsikan tips. Jadi dekat mana sebenarnya info ni kalau macam penonton kita sekarang nak tahu dekat mana kita nak dapatkan info-info ni sebab semua sekarang ni di hujung jari doktor di mana kita nak dapatkan info-info berkaitan dengan itulah. Jadi untuk maklumat lanjut dan juga berkaitan penjagaan kesihatan ni Puan Wada, tuan-tuan puan-puan boleh layari www.infosihat.gov.my. Selain pada tu kita juga ada laman Facebook yang rasmi lah, baik untuk dari segi Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar FB ataupun FB Jabatan Kesihatan Negeri Perak sendirilah. Jangan lupa like semua FB Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar dan juga FB Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Last sekali doktor. Dah last dah.
Okey, apa je nasihat doktor kepada penonton-penonton kita pada hari ini? Okey. Akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Okey, pada bulan yang penuh keberkatan ni, jadi marilah sama-sama kita semua menjaga kesihatan dan jadikan dia satu amalan. Jadi kita pastikanlah untuk merancang menu sahur dan juga berbuka puasa dengan makanan yang seimbang dan juga kaya dengan nutrien lah. Jadi kita manfaatkan peluang ni untuk perkuatkan sistem imuniti kita, lepas tu untuk kita amalkan kawalan kesihatan kendiri. Jadi bulan Ramadan ni juga sebenarnya kesempatan lah untuk kita rapatkan hubungan keluarga dan juga sahabat andai. Jadi hubungan persaudaraan yang terjalin ni akan membantu untuk membangunkan kesihatan mental yang positif. Jadi kita haraplah semoga bulan Ramadan ini dapat membawa keceriaan kepada kita semua dan semoga kesihatan yang baik dan kita semua juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi selamat berpuasa kepada semua. Selamat semoga ibadah kita diterima lah dan sentiasa dalam redha Allah. Ya, insya-Allah.